ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نوّر قلوبنا يا الله، اللهم نوّر قلوبنا يا رحمن، اللهم نوّر قلوبنا يا رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi melaksanakan kewajipan solat yang telah ditentukan ke atas seluruh umat Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan mudah-mudahan dengan tadhiyah pengorbanan kita menuju ke rumah Allah, sama ada berjalan kaki, menaik motor, menaiki kereta, semua itu akan dikira sebagai salah satu daripada pengorbanan kita untuk menuju kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan ke atas kita semua. Selanjutnya, selawat dan salam marilah kita sampaikan ke atas junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita semua bakal ditempatkan daripada kalangan orang-orang yang mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, InsyaAllah menyambung pengajian kita pada malam ini di dalam matan Arba'in 40 hadis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana pada malam ini kita masih lagi berada pada hadis Al-Hadis Al-Thani, hadis yang kedua, yang pernah kita ceritakan peristiwa di mana Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki yang serba putih pakaiannya. Kata sahabat, tidak ada tanda-tanda seorang lelaki yang hadir di hadapan kami itu sebagai seorang yang musafir. Tiada tanda-tanda seperti tanda orang yang musafir, maksudnya pakaian yang bersih, rambut yang hitam, datang-datang turun menghadap Nabi SAW. Dan terus lelaki ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bertanya dengan beberapa persoalan. Antara persoalan yang ditanya oleh malaikat kepada Nabi SAW, akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, cerita kat kami tentang Islam. Nabi pun bagi tahu,
an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Bila ditanya kepada Nabi apa itu Islam, Nabi pun menjawab, Islam itu ada 5 perkara: syahadah kepada Allah, dirikan sembahyang, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan haji di Baitullah Al-Haram. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat, akhbirni 'anil iman, cuba cerita dekat aku tentang iman pula. Maka Nabi SAW bagi tahu, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina biqadri khairihi wa syarrihi. Bila ditanya kepada Nabi SAW berkaitan dengan iman, maka Nabi bagi tahu iman ini ada 6 perkara. Yang pertama, kamu beriman kepada Allah. Yang kedua, kamu beriman kepada malaikat. Yang ketiga, kamu beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Tuan-tuan sekalian, saya masih ada buat catatan di sini. Hadis ini kita baca tahun lepas lagi. Hadis yang kedua ni tak habis lagi. 16 hari bulan 7 2025. Hari ni genap setahun hadis yang kedua, tak habis. Hari ni kita akan masuk iaitu rukun iman yang keempat, ya, iaitu beriman kepada malaikat pada halaman 101. Betul ke? Beriman kepada Rasul. Ini rukun iman yang keempat. Setahun kita belajar hadis yang kedua. Itu dia. Tak tahu hadis ketiga, tak tahu betul tak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, keempat, beriman kepada sekalian Rasul. Yang keempat ni tuan-tuan sekalian, kita akan berbincang tentang rukun iman yang keempat, yang Nabi jawab di hadapan malaikat yang bertanya kepada Nabi di hadapan para sahabat. Bila Nabi ditanya, bukan sekadar Nabi menjawab saja-saja. Bahkan Nabi bagi tahu kepada Umar, wahai Umar, malaikat tanya tu bukan tanya saja-saja. Dia tanya tu untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Bila malaikat tanya apa itu Islam, Nabi pun jawab rukun Islam yang 5. Sahabat yang ada di keliling Nabi pun dengar. Bila malaikat tanya sekali lagi apa itu iman, Nabi pun jawab ada rukun iman yang 6. Sahabat pun yang lain dengar. Kata Nabi SAW kepada Umar, bila lelaki itu tanya kepada aku, bukan dia tanya kerana dia tak tahu, tetapi dia tanya untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi rukun iman yang keempat ini berkaitan dengan Rasul. Bagaimana musannif mentafsirkan tentang Rasul ini? Kata musannif, beriman kepada sekalian Rasul adalah salah satu dasar bagi akidah. Akidah kita kepada Allah. Akidah ni maksud dia kepatuhan kita, keyakinan kita kepada agama yang kita anut ini. Maka musannif bagi tahu salah satu dasar bagi akidah, kepatuhan, keyakinan kita kepada akidah Islam samalah seperti dasar-dasar yang lain di dalam Islam, maka adalah beriman kepada Rasul. Kalau kita tak percaya kepada Rasul, salah satu daripada rukun iman, artinya tertolak iman kita, tertolak akidah kita. Sebab tu saya kata dulu,
berkaitan dengan akidah ataupun berkaitan dengan agama ni, dia tak sama formula dia macam matematik. Matematik 6 tolak 1, jawapan dia 5. Anak-anak kita boleh jawab. Tapi kalau agama ni tuan-tuan, 6 tolak 1 ke 5 tolak 1 ke, jawapan dia tetap kosong. Satu benda je kita tolak dalam akidah, dalam agama, dalam rukun iman ataupun rukun Islam, maka tertolak akidah kita. Kita tolak Rasul je misal kata. Lah ni musim Rabiul Awal, orang menyambut kelahiran Nabi SAW. Dia kata, tak boleh, bid'ah ni, tak payah sambut kelahiran Nabi. Ada golongan-golongan yang berpendirian seperti itu. Kita jangan ikut yang tu. Kita ikut seperti mana para ulama, mereka sentiasa menyambut kelahiran junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menghancurkan majlis ataupun program memperingati kelahiran Nabi SAW, sesungguhnya kata para ulama, Rasulullah SAW sangat seronok dan sangat suka kepada orang itu. Bahkan kata Nabi SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang sayang kepadaku, yang cinta kepadaku, dengan cara dia menghancurkan majlis-majlis memperingati aku, dengan cara dia menghancurkan majlis-majlis selawat tentang aku, yang mana dia menghancurkan majlis-majlis yang memperingati peristiwa perjuangan aku untuk aku naikkan agama Islam ini, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi SAW, sat lagi orang itu yang sayang pada aku, yang menghancurkan program-program untuk mengingati aku, kata Nabi SAW, kana ma'i fil jannah, maka dia sama-sama dengan aku masuk dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan, bila kita cakap berkaitan dengan Rasul SAW, musannif bagi tahu, beriman kepada sekalian Rasul adalah salah satu dasar bagi akidah. Tak percaya pada Rasul, rosak akidah. Rasul-Rasul itu penyampai dasar-dasar agama kepada umat manusia. Allah Ta'ala utuskan para Rasul, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam, sehinggalah yang akhir. Siapa dia tuan-tuan? Nabi Muhammad SAW. Mereka ini Allah Ta'ala utuskan untuk menyampaikan dasar-dasar agama kepada siapa? Kepada umat mereka. Kerana itu, kerana mereka walaupun bagaimana tinggi tingkatan akal, tidak berupaya mendapatkan agama dan hakikatnya. Sebab agama tidak boleh didapati dengan kekuatan akal. Akal hanya dapat memikirkan apa yang telah ditunjuk oleh agama. Sebab tu kalau orang yang tak berpegang kepada agama, dia hanya memikirkan tentang akal semata-mata, maka akal tidak mampu untuk mencapai tahap memikirkan tentang agama yang benar, melainkan ada petunjuk-petunjuk seperti Nabi dan Rasul. Kita tak boleh ambil agama ikut akal fikiran kita. Kita kena ada panduan-panduan kita, antaranya Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ikut petunjuk Rasulullah. Kepercayaan kepada sekalian Rasul adalah wajib menurut nas Al-Quran sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Suratul Baqarah ayat 285. Allah Ta'ala sebut telah beriman Rasul itu dengan apa yang telah diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Dan orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan sekalian Rasulnya,
kami tidak membezakan antara seorang daripada Rasulnya. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini tentang kewajipan kita sebagai umat Nabi SAW untuk mempercayai sekalian Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Siapa Rasul ni tuan-tuan? Sebelum mereka menjadi Rasul, mereka adalah para Nabi. Ustaz, berapa ramai Nabi dekat atas muka bumi ni Ustaz? Jawapan dia, ulama sebut ada 124,000 orang Nabi. Ramai. Dan tak semua Nabi menjadi Rasul, dan tak semua Rasul menjadi Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ada 5 orang. Rasul sahaja ada 313 orang. Kemudian Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Yang kita belajar sekolah-sekolah rendah ingat tak? 25 Rasul. Anak-anak kita dah menyanyi kan? Bagus nyanyi tu. 124,000 para Nabi, dan tak semua para Nabi menjadi Rasul. Rasul ada 313 orang. Dan tak semua Rasul 313 orang yang wajib kita ketahui, melainkan 25 Rasul. Dan tak semua 25 Rasul itu menjadi Rasul Ulul Azmi, melainkan hanya 5 sahaja yang menjadi Rasul Ulul Azmi. Dan Ustaz, apa beza antara Nabi, Rasul, kemudian Rasul Ulul Azmi? Jawapan dia, Nabi ini Allah Ta'ala turunkan wahyu untuk diri dia sahaja. Bila Allah Ta'ala turunkan wahyu, dia beramal untuk diri dia sahaja. Itu Nabi. 124,000 orang Nabi. Banyak nama Nabi tuan-tuan. Nabi Samuel, dengar nama Nabi Samuel? Ada tuan-tuan. Nabi Daniel nama macam apa? Kan, Inggeris kan. Tapi ada Nabi nama Daniel. Nabi ramai 124,000 orang. Kemudian para Rasul ada 313 para Rasul. Cuba cari kitab sejarah cerita tentang 313 Rasul. Kemudian ada 25 Rasul. Kemudian ada Rasul Ulul Azmi. Rasul ni macam mana pula Ustaz? Rasul ni Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada dia, dan dia wajib sampaikan kepada umat dia. Beza dengan Nabi tadi. Nabi bila Allah Ta'ala turunkan wahyu untuk dia saja. Rasul Allah Ta'ala turunkan wahyu untuk diri dia, dan dia kena sampaikan pula kepada orang lain, kepada umat dia. Dan Ustaz, apa beza pula dengan Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi ni sama. Bila Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada dia untuk diri dia, dan dia kena sampaikan pada orang lain. Cuma beza dia ni, Rasul Ulul Azmi ni Allah Ta'ala gazetkan mereka sebagai Rasul Ulul Azmi kerana ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada 5 orang Rasul Ulul Azmi ni melebihi ujian daripada Rasul-Rasul yang lain. Siapa Rasul Ulul Azmi? Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang Nabi dan Rasul yang saya sebutkan ini adalah Nabi dan Rasul yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kan Allah Ta'ala sebut mereka ini adalah Rasul Ulul Azmi. Jadi kita wajib beriman, wajib percaya. Kalau tak percaya, macam kitab disebut, antara benda yang boleh menyebabkan akidah kita rosak. Tugas sekalian Rasul. Rasul-Rasul itu adalah sebagai satu keluarga yang diikat oleh satu ikatan yang ditugaskan. Rupanya semua Rasul-Rasul ni, 313 orang Rasul ini, mereka ni diikatkan seperti satu keluarga. Apabila Allah Ta'ala sampaikan wahyu kepada mereka, mereka kena sampaikan wahyu tersebut kepada seluruh umat mereka. Apa yang perlu disampaikan?
ditugaskan yang pertama menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah. Itu yang pertama. Dan kita tersebut, yang pertama menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah. Jadi tugas Rasul yang pertama seru manusia untuk mentauhidkan Allah. Sebab apa? Sebab setiap daripada kaum-kaum para nabi dan para rasul ini, majoriti mereka tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mereka memperdua dan mensyirikkan Allah Ta'ala. Ada yang sembah matahari, ada yang sembah bulan, ada yang sembah pokok, ada yang sembah patung yang diperbuat daripada tangan mereka sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala suruh para nabi dan para rasul, Allah Ta'ala utuskan para nabi dan rasul. Yang pertama, kata musannif, menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan beribadat kepadanya. Ini kembali kepada Allah. Yang kedua, selain daripada Allah Ta'ala minta supaya para rasul ini seru kepada manusia untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, untuk beribadat kepada Allah. Ibadat kepada Allah, bukan beribadat kepada Tuhan yang lain. Faham kot takat tu? Sebagaimana firman Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi i'budullaha wattaquh. Surah Al-Ankabut ayat 16. Dan Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah akan Allah dan takutlah kepada Allah. Ni ayat Quran. Ayat Quran khusus cerita tentang Nabi Ibrahim. Apa yang nak dia bawa? Nabi Ibrahim suruh kaum dia untuk sembah Allah. Sebab apa? Sebab zaman Nabi Ibrahim alaihissalam manusia menyembah patung berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam satu orang Nabi yang bermula dakwah dia di Iraq. Kemudian dia berdakwah di satu tempat, nama dia Harran, yang mana penduduk ataupun kaum yang berada di Harran itu mereka menyembah bintang-bintang. Dia pun tengok bintang ni nampak macam menarik, dia pun sembah. Nabi Ibrahim antara para nabi yang banyak pergi berhijrah tempat sana ke sini. Dia daripada Iraq pergi ke Harran, kemudian dia pergi ke Palestin, kemudian dia pergi ke Mesir, kemudian dia pergi ke Mekah. Yang Mekah tu peristiwa dia dengan anak dia dan membina Kaabah. Dalam peristiwa membina Kaabah ni, tuan-tuan sekalian, saya duk baca dalam kitab-kitab sirah, sebenarnya Nabi Ibrahim adalah makhluk yang kedua yang membina Kaabah. Sebelum tu dah ada orang lain, wallahu a'lam, yang membina. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, Allah Taala telah letakkan isteri dan anak Nabi Ibrahim AS di Baitullah, di rumah aku, di tempat situ. Jadi Nabi Ibrahim AS bila Allah Taala perintahkan untuk menyeru umat dia untuk menyembah Allah, maka dia sampaikan. Dia sampaikan risalah tersebut dari satu tempat ke satu tempat, sehinggalah Allah Taala uji dengan pelbagai ujian. Dalam peristiwa dia menyembelih anak dia, kan? Sehinggalah ujian tersebut sampai sekarang kita laksanakan tuntutan yang melaksanakan ibadah haji daripada peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ayat yang kedua, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah. Dan sesungguhnya kami utuskan Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, hai kaumku, sembahlah akan Allah. Tengok, lebih kurang sama je ayat. Semua Nabi dan para Rasul Allah Ta'ala utuskan untuk bagi tahu kepada umat sembah Allah, mentauhidkan Allah.
ibadah kepada Allah. Nabi Nuh alaihi salam satu orang nabi, satu orang rasul yang paling lama berdakwah, tuan-tuan sekalian, 950 tahun. Punya lama. Nabi Nuh alaihi salam. Dia juga berasal daripada Iraq. Kemudian berlaku satu peristiwa bahtera yang pernah kita baca sebelum ni. Bahtera tersebut berada di sepadan antara Syria dengan Iraq. Dalam peristiwa Allah Ta'ala menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Yang selamat siapa dia? Nabi Nuh dan orang yang beriman kepada Nabi Nuh, juga binatang-binatang yang turut serta. Isteri dan anak Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan yang begitu dalam. Itu peristiwa Nabi Nuh alaihi salam. Juga dia mengajak umat dia untuk beriman kepada Allah. Kemudian ayat yang lain pula Allah Ta'ala sebut, wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi i'budullah. Dan kepada 'Ad kami utuskan saudara mereka, iaitu Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah akan Allah. Surah Al-A'raf. Yang ni pula Nabi Hud. Nabi Hud jarang kita dengar Nabi Hud ini dia diturunkan dalam kelompok golongan kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini adalah di antara kaum yang berada di Yaman, di Yaman ataupun di Oman. Yaman dan Oman kawasan yang dekat lah. Jadi kaum 'Ad ini Allah Ta'ala datangkan satu Nabi, satu Rasul, nama dia Nabi Hud. Yang mana Nabi Hud alaihi wassalatu wassalam menyeru kepada umat dia untuk menyembah Allah. Menyembah Allah. Kemudian ada ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi i'budullah. Dan kepada Thamud kami utuskan saudara mereka, iaitu Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah akan Allah. Suratul A'raf. Yang ni Nabi apa pula? Nabi Saleh. Juga jarang kita dengar cerita dia kan. Nabi Saleh alaihi salam Allah Ta'ala turunkan di tengah-tengah kaum Thamud. Kaum Thamud di wilayah Al-Hijr, terletak di semenanjung tanah Arab, di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Yang mana dalam peristiwa Nabi Saleh alaihi wassalatu wassalam ini, kaum dia hebat dalam buat ukiran batu-bata. Dia buat ukiran batu-bata. Batu-batu yang ada di Arab Saudi, tuan-tuan yang pernah pergi umrah kan, pernah pergi kawasan tanah gersang di Mekah Madinah ni, tuan-tuan perasan banyak batu-bata kan. Dia pemahir dalam mengukir batu-bata. Ni umat Nabi Saleh alaihi salam. Sehinggalah Allah Ta'ala bagi satu mukjizat kepada Nabi Saleh, iaitu mukjizat seekor unta betina yang keluar daripada celah-celah batu. Hasil daripada permintaan kaum dia. Maka Allah Ta'ala turunkan mukjizat. Unta lahir, muncul daripada celah-celah batu untuk unta betina. Dan mereka tangkap kaum Samud, kaum Samud ni tangkap unta ni dan mereka bunuh unta ni tadi dalam peristiwa tersebut. Punyalah mereka tak mau terima ajaran Nabi Saleh alaihi wassalatu wassalam. Sebab katanya Nabi Saleh ni membawa ajaran baru. Baik, kalau tengok daripada peristiwa dia tentang peristiwa semua para Nabi, para Rasul, lebih kurang sama je. Yang mereka bawa, yang para Nabi, para Rasul bawa, semua akidah yang sama, mentauhidkan Allah. Kemudian ayat yang berikutnya, wa ila madyana akhahum syu'aiban qala ya qaumi i'budullah. Dan kepada Madian kami utuskan saudara mereka, iaitu Syu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah akan Allah. Ini Nabi Syu'aib juga. Pernah dengar nama Nabi Syu'aib? Ada yang bagi nama Syu'aib. Bagi nama Nabi, bagi nama
soleh, kan? Bagus. Bagilah nama yang elok anak-anak kita, cucu kita, kan? Bagi yang mudah untuk kita sebut. Dia sebut nama dia, kita ingat, oh ni Nabi, nama para Nabi, kan? Bila sebut nama ni, ingat, oh ni nama para sahabat, no? Baik. Nabi Syuaib dilahirkan di negeri Madian, dan kepada Madian kami utuskan saudara mereka. Dia muncul di tengah-tengah bandar Madian, juga di semenanjung tanah Arab, ya, dekat di kawasan Laut Merah, ya. Baik. Dan Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam lama dia berdakwah, melebihi 200 tahun, mengajak manusia, mengajak umat dia untuk beriman kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat yang kita bacakan ni ada 5 ayat berkaitan dengan para nabi dan para rasul ini. Semua cerita tentang Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada mereka untuk mereka sampaikan kepada umat mereka 2 benda. Yang pertama untuk mentauhidkan Allah, yang kedua untuk beribadah kepada Allah. Daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Saleh. Dan bagaimana pula dengan Rasulullah? Kita tengok bawah ni pula. Semua surat itu berpusat kepada satu, iaitu seruan kepada menyembah dan mentauhidkan Allah. Itu tujuannya. Dan seruan yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhir, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah seperti itu juga. Jadi nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas dia? Sama macam nabi-nabi terdahulu. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengajak umat dia untuk mentauhidkan Allah. Bagaimana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, tuan-tuan sekalian, Nabi melihat kaum dia sangat mendukacitakan, duk sembah berhala, membunuh anak perempuan, perlakuan berzina berleluasa, minum arak, semua Nabi lihat di tengah-tengah masyarakat Nabi SAW. Lalu Nabi pergi beruzlah, berkhulwat di satu tempat nama dia Jabal Nur. Di situ ada satu gua nama dia Gua Hira. Nabi beribadah. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana Nabi beribadah sedangkan solat belum lagi diwajibkan? Ya betul. Nabi beribadah mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 rakaat di waktu pagi, 2 rakaat di waktu petang. Sehinggalah Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam di satu tempat yang mulia nama dia Jabal Nur di Gua Hira. Ketika itulah Nabi dilantik sebagai Rasul. Bila dilantik sebagai Rasul, maka Nabi kena sampaikan Islam kepada seluruh umat Nabi SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW berbeza sedikit dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi-Nabi terdahulu seperti Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Isa AS, Nabi Musa, mereka bila sampai wahyu kepada mereka, mereka kena sampaikan wahyu tersebut kepada umat mereka sahaja. Berbeza dengan Nabi Muhammad. Walaupun ketauhidan itu hampir sama, bukan hampir sama, memang sama, tetapi Nabi SAW menyampaikan risalah kepada seluruh umat di atas muka bumi, bukan kaum Nabi sahaja. Artinya bukan Nabi sampaikan Islam itu kepada para sahabat yang berada di zaman Nabi saja, tidak. Bahkan Nabi sampaikan kepada seluruh alam. Mai datanglah zaman apa sekalipun, ajaran Nabi tetap digunakan. Itu beza antara Nabi dan para Rasul yang lain berbanding dengan Rasulullah SAW. Baik, mana dia? Ya. Dan seruan yang dibawakan Rasulullah yang akhir, iaitu Muhammad SAW, adalah seperti itu juga. Hanya berlainan dalam lingkungan umat atau manusia yang diserukan
Kerana rasul-rasul yang dahulu masing-masing menyeru kaumnya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kaumnya dan sekalian manusia. Macam saya sebut tadi, Nabi dan Rasul yang terdahulu dia hanya menyampaikan risalah tersebut kepada kaumnya saja. Kalau kata Nabi Saleh alaihi salam, dia sampaikan kepada kaum Thamud. Kemudian kalau Nabi Hud alaihi salam, dia sampaikan kepada kaum Ad. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, Nabi yang terakhir, Allah Taala utuskan Nabi SAW untuk menyampaikan Islam kepada kaum Nabi dan seluruh umat Islam yang lahir sampai hari kiamat. Itu beza antara Nabi Muhammad dengan para Nabi dan Rasul yang terdahulu. Kerana kerasulannya, yakni Rasulullah SAW, untuk manusia seumumnya dan untuk alam sekaliannya. Rupanya Nabi ni, Nabi Muhammad SAW diutuskan bukan saja untuk umat saja, bahkan sekalian alam. Nabi SAW diutuskan untuk sekalian alam, memberikan rahmat bukan saja kepada manusia, bahkan memberi rahmat kepada sekalian alam. Apa bukti dia Ustaz? Bila Nabi SAW dilahirkan, bukti yang pertama, bila dilahirkan, malaikat Iblis bertempik dan menangis kerana kelahiran Nabi SAW. Ada 4 keadaan Iblis dia bertempik dan juga menangis. Yang pertama, ketika mana dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Taala berkata, usjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Allah Taala sebut aba wastakbara wa kana minal kafirin. Menangis bertempik Iblis. Itu yang pertama, ketika mana Allah Taala melaknat Iblis. Yang kedua, ketika mana Allah Taala mengumbarkan Iblis ke bumi, bertempik menolong. Yang ketiga, ketika mana diturunkan suratul Fatihah. Dan yang keempat, ketika mana dilahirkan seorang bayi yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Juga Iblis menangis. Artinya kelahiran Rasulullah ini bukan sahaja manusia mendapat rahmat, bahkan alam pun mendapat rahmat, sehingga Iblis takut akan kelahiran Nabi. Apa bukti yang kedua? Ketika mana Nabi SAW dilahirkan, umur Nabi 10 tahun, Nabi dibesarkan dan dibawa oleh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dibawa di satu perkampungan, namanya perkampungan Bani Sa'ad. Sampai di perkampungan Bani Sa'ad, tuan-tuan sekalian, dalam sejarah orang langsung tak kenal apa itu perkampungan Bani Sa'ad. Satu kampung yang sangat tandus, satu kampung yang sangat mundur. Bila Nabi SAW, bayi ni yang mulia ni, dibawa ke kampung itu, tiba-tiba kampung itu menjadi kampung yang sangat istimewa. Dahulunya pokok-pokok kering, tiba-tiba bila Nabi duduk dekat perkampungan Bani Sa'ad, tiba-tiba naik tumbuh-tumbuhan menghijau. Binatang ternakan yang dahulunya tak mau jadi, tiba-tiba Nabi duduk di kampung tu, binatang jadi semua. Sampaikan orang di perkampungan Bani Sa'ad pergi berkumpul rumah Halimatus Sa'diyah dan suaminya Al-Haris, bagi tahu sesungguhnya bayi yang kamu pegang ini, wahai Halimatus Sa'diyah, bawa kebaikan kepada kita. Sebab tu tak salah Al-Musannih bagi tahu, Nabi ini bukan sahaja datang untuk memberikan rahmat kepada manusia, bahkan alam. Tumbuh-tumbuhan menghijau, binatang menjadi sihat. Nak cerita tentang kehidupan Nabi ni panjang, tentu daripada lahir sampai Nabi SAW 5 wahyu. 5 tahun Nabi duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Sampailah Nabi dibelahkan dada oleh malaikat, dan Nabi SAW dihantarkan kembali kepada ibu dia Siti Aminah oleh Halimatus Sa'diyah. Baik, teruskan. Kerana kerasulannya, yakni Nabi SAW, untuk manusia seumumnya dan untuk alam sekaliannya, sebagaimana yang difahamkan dari Al-Quran dan sabdanya sendiri, iaitu wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa
ilan nasi 'ammah. Dan adalah Nabi diutuskan khususnya kepada kaumnya, dan diutuskan aku kepada manusia seumumnya. Ni Nabi bagi tahu, Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala utuskan ini adalah untuk kaum Nabi tersebut. Adapun aku, yakni Rasulullah SAW, adalah untuk manusia keseluruhannya. Itu dia. Dengan kerana Nabi Muhammad diutuskan kepada sekalian manusia, maka seruannya pun ditujukan kepada sekalian manusia. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menjadikan kamu dan mereka yang sebelum kamu supaya kamu berbakti. Suratul Baqarah. Justru berkaitan dengan beriman kepada Rasul ini, kita fahami bahawa semua para Nabi yang Allah Ta'ala utuskan di atas muka bumi Allah Ta'ala, mereka menyampaikan dua ketentuan. Yang pertama, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, menyeru manusia untuk beribadat kepada Allah. Bagi para Nabi, mereka menyampaikan untuk kaum-kaum mereka. Adapun Nabi Muhammad SAW bukan sahaja untuk disampaikan kepada kaum Nabi Muhammad SAW, para sahabat, bahkan risalah yang Nabi bawa adalah untuk umat sekaliannya sehingga hari kiamat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam ini dapat memberi manfaat dan memberi kefahaman kepada kita, dan seterusnya kita dapat memahami bahawasanya rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasul yang wajib kita imani. Dan mudah-mudahan bila kita cerita tentang Rasul ini dapat meningkatkan sayangnya kita, kasihnya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.